Aliah kata, review kedai ais mangga Bukit Hijau. Petang-petangnya haus, so jom kita try ais mangga Bukit Hijau. So hari ni kita pun dah sampai dekat Ais Mango Bukit Hijau. Jadi kita nak try menu special dia. So let's go, kita try. Ikutkan dekat sini, menu dia ada ais mango, ais Oreo, ABC, ais jagung pun ada, cendol pun ada. Dan makanan kita ada mi jawa ayam. Banyak makanan yang korang boleh pilih kat sini kalau korang datang ke Family. Okay, so yang ini adalah ais mango special. Macam yang korang boleh nampak dekat dalam ni, dia ada susu pekat, susu cair, buah mangga, lepas tu ais kisar dan juga nata de coco. Memang heaven guys. Tu dia bagi kita aiskrim dan juga ni favourite budak-budak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rangok. Ini cendol biasa tapi rupa dia luar biasa. Cendol dia saya sendiri rate 9/10 sebab memang refreshing. Yang ini pula adalah ABC biasa. Nampak macam tak ada apa, tapi sebenarnya dekat dalam dia ni penuh dengan isi. ABC dia ni bagi saya sedap. Dia memang ABC biasa. Ini saya bagi rate secara personal 9.5/10 sebab tak terlampau manis. Meatball cheesy ramen. Jom kita cuba. Satu. Samyang memang pergi. Fresh. Baru je goreng, terus akan tinggal korang. Dan kita cuba meatball. Sedap. Black pepper. Jadi, kena cuba. Alright, ais mango Bukit Hijau dah pun selesai. Kalau korang ada pot lagi yang lebih kurang macam ni, bagi tahu kita orang dan kita orang akan sampai komen dekat bawah. Bye.